Assalamualaikum. Panas, panas, panas. Negara jiran buat trending. Rakyat dah hilang sabar, rumah menteri jadi sasaran. Kenapa jadi macam tu? Sebab rakyat dah muak, rakyat dah penat. Harga barang naik, gaji tak cukup. Pemimpin-pemimpin pula boleh hidup macam dekat kayangan. Inilah realiti bila jurang makin jauh. Rakyat lagi lapar nasi, tapi menteri boleh tambah koleksi kereta. Rakyat pening untuk bayar bil, tapi menteri sibuk pasal projek mega. Last rumah menteri kena serbu, harta benda kena ambil. Kalau kita tengok, benda ni jadi bukan pasal rumah, tapi pasal simbol kuasa. Rakyat serbu rumah tu sebagai lambang ataupun mesej yang rakyat tinggal. Kami dah tak percaya, kami dah penat tunggu. Bila kau dah duduk dekat atas, kau lupa yang ada dekat bawah. Lesson daripada benda ni jadi, untuk semua menteri-menteri termasuk Malaysia, korang jangan syok sangat janji bulan bintang depan kamera untuk rakyat. Sebab rakyat sekarang ni tengah perah otak untuk bayar bil bulan depan. Korang janji macam-macam, tapi poket rakyat masih kosong. Sebab bila rakyat dah hilang sabar, benda ni jadi tak ada memo, tak ada borang aduan. Dia datang terus pergi rumah kau, pagar kena pecah, pintu kena roboh, bukan sebab nak masuk rumah kau, tapi nak hilangkan jurang antara kerajaan dengan rakyat. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.